Okay guys, hari ini adalah penentu yang akan menentukan sama ada kami berjaya atau tidak untuk menawan Mulu Pinnacles. Okey, sebenarnya guys, untuk ke Pinnacles ni amat berbeza daripada pendakian gunung yang lain, di mana cut off time telah dibuat daripada 1 point ke 1 point. So untuk ke mini Pinnacles tu saja diberi masa 60 minit untuk sampai ke situ. Jadi siapa yang tak sampai dalam masa 60 minit akan disuruh turun semula oleh guide ke Camp 5. Starting pendakian pun aku dah memang mencabar minda. Bagi aku memang ketahanan mental, fizikal, kaki, tangan semuanya memainkan peranan yang penting. Untuk sampai ke mini Pinnacles tu pun memang cabaran dia lama, memang teruk gila guys. Luckily guide kami ni berhenti juga sekejap dan perjalanan diteruskan semula. Oh guys, lupa nak cakap, untuk ke Pinnacles kita perlu bawa sekurang-kurangnya 3 liter air dan penggunaan tongkat tidak digalakkan. Kami teruskan perjalanan ke halfway point, iaitu selama 30 minit masa yang diberikan. Dekat halfway point ni kita boleh tinggalkan air tau. Sebabnya air tu nanti masa turun kita akan ambil semula botol air kat situ untuk digunakan semasa kita turun nanti. Berapa banyak botol yang kita nak tinggal tu sebenarnya bergantung kepada demand badan kita masing-masing. So kita tetapkan sendiri keperluan air yang kita nak. Di sini cabaran lebih hebat daripada halfway untuk ke first ladder. Memang banyak pendakian dan batu-batu yang kita kena tempuh. Batu-batu ni lincin. Salah saja kita punya step, boom, jatuh. In every moment, my love will be tempted. We're still forever, always, every moment. Finally guys, aku sampai kepada first ladder. My thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your road. I'd say of the love we once knew, that it's not immortal. Macam ni lah guys, kalau dah sampai ke first ladder, track dia kalau tak tangga, tali, tangga, tali, tangga, tali, sampailah ke atas. In memory and heart, it'll forever glow like a flame that burns. Kalau sampai kat sini pula, kenalah kecilkan badan sikit. Sebab di antara ruang tu ada batu yang kita kena masuk di celah-celah batu tu. Aku dah tak tahu dah tangga yang dah keberapa kali aku naik ni. So aku naik, aku layan je tangga-tangga tu. At the end of the road, Alhamdulillah, happy bila dah sampai, hilang azab. Tapi jangan lupa azab masa turun nanti lagi berazab. But a flame that grew for the love we shared, so intense and true. Doesn't need to be eternal to be fruitful too. Sebenarnya guys, untuk trek masa turun ni lebih teruk daripada kita mendaki. Untuk turun ni kita perlukan kecekapan kaki, tangan dan juga mata. Memang teruk. Majoriti akan bagi tahu saya jatuh masa turun, dan ramai yang akan injured masa turun. So hati-hati ya guys. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water,
You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. Say something, say something. Many days ending in the darkest night. But on your own, never know, you never know. If you believe you can move the heights and mountains. Tanya, dah sampai. Baru nak tanya nak dikit tak? Tapi dah sampai dengan selamat, alhamdulillah. Highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, they say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. Cause on your own you'll never know, you'll never know. If you